Malam ni ronda-ronda cuma makan nak bawa apa ke salah satu kedai macam hotel ataupun metel. Okey, nampak tekong kepala batas. Wangi Noran. Dia punya kedai depan ni. Okey, jom tengok menu makanan apa yang menarik. Okey, untuk malam ni aku berada di metel di Kepala Batas. Kalau hangpa orang Kepala Batas mesti tahu dia punya lokasi sebab lokasi dia tepi jalan sahaja. Malam ni aku order dia punya sate. Sate yang berharga RM1 2 rupang dengan saiz yang besar macam ni. Bismillah. Dia tak kering sangat tau. Dia rasa dia punya juicy dia tu. Sate yang macam ni jang. Kena dengan tekak. Dia ada dua jenis sate. Sate daging dan juga sate ayam. Okay? Kalau apa nak nasi impit pun ada sekali. Untuk nasi impit, satu RM1 sahaja. Dia main sekali dengan dia punya timun dan juga bawang. Dia punya sate daging. Dia main dengan kuah kacang yang boleh tahan pekat. Nampak tu. Dengan isi daging yang lembut, berjusi, puas hati weh. Kuotiao goreng biasa. Dia main portion yang macam ni, harga dia RM8.5. Dia main dengan 3 ekor udang. Okey. Dia punya kuotiao tu cukup rasa pedas. Maggi kari sotong. Okay. Dia main dengan sotong yang bambuk, kuah yang pekat. Harga dia RM10 5 rupang. Malam kena Maggi kari sotong ni dia rasa lain, unik. Tempat lain tak jumpa lagi dia punya Maggi kari sotong. Tapi dekat Meteau ni ada. Untuk kawasan Kepala Batas kalau pun nak merasai Maggi kari sotong ni, boleh main dekat Meteau. Dia punya kuah sedap, rasa pedas-pedas, rasa kari-kari dia. Ni pula Maggi kari special. Dia main dengan kepekatan kuah kari dia tu memang pekat. Segi harga RM13 dengan udang tersusun elok macam ni. 8 ekor udang. Memang berbaloi sangat ah. Yang paling berbaloi dia punya udang tu fresh. Yang membezakan antara Maggi kari sotong dengan Maggi kari special, dia punya udang. Kuotiao special ni dibanjiri dengan dia punya udang. 10 ekor udang main dengan telur mata, kuotiao dan juga kerang. Okey, daripada segi harga untuk portion yang macam ni RM13. Bismillah. Malam-malam perkena macam kuotiao sambil sayang vibe tepi jalan macam ni. Bagi hampa merasai makanan-makanan yang aku makan tadi tu, hampa boleh makan Meteau. Portion dia punya harga memang berbaloi. Waktu operasi kedai ni hari Khamis hingga hari Selasa. 5.30 petang sampai 12 tengah malam. Okey, hari Rabu cuti. Apa-apa kena mai try weh.